Jomlah kita masak daging masak hitam ya. Ini ada daging yang dah siap direbus ya. Bahan ni untuk dikisar. Halia tu 1 inci, bawang putih 3 biji, bawang besar tu 2 biji. Ada asam keping 1 ya, kecil je ya asam keping tu. Ini untuk tumis, bawang besar 1 biji, serai 1 batang, 4 sekawan dan daun kari ya. Ada cili kisar, ada rempah kari daging ya. Sebut ketumbar dengan jintan manis, sebut jintan manis. Ni ada kicap. Cili kisar tu dilebihkan ya. Cili kisar tu apa buat 2 sendok gulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hari ni nak masak daging masak hitam ya. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Jom kita nak kisar bahan ya. Macam inilah ya, sebelum buka api tu kita tepi-tepikan dulu semua tu. Jomlah kita nak mengisar bawang tu ya. Bawang besar, halia, bawang putih. Kita letak air sedikit dulu. Letakkan ke semua bahan tu. Kisar halus macam tu ya. Minyak tu agak-agak lah dah panas, masukkan 4 sekawan ya. Masukkan bawang besar, daun kari dan serai. Agak-agak layu dah macam tu, masukkan bahan kisar tadi tu. Biarkan mendidih hingga bawang tu semua masak ya. Dah nampak kering bawang tu semua, masukkan bahan-bahan tadi tu. Cili kisar, rempah kari daging, serbuk ketumbar, jintan manis. Air ya. Air tu untuk memasakkan rempah tu semua. Dan didih kan hingga pecah minyak ya. Sebut perasa, garam, kicap. Garam tu sedikit je ya, sebab kicap tu dah masin, dah manis. Masukkan daging yang kita rebus tadi tu. Asam keping tu kecil je ya.
sedikit air untuk kuah. Kalau dah mendidih tu boleh dirasa ya. Dah pun siap. Ni ada telur dadar ya. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.